1/10 tu Cik Syida nak bagi berapa bintang? 1/10 Ya. Tak ada satu, Cik. Okey guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang ni kita berada di rumah klien kita, Taman Kelisa Sungai Petani Kedah. Nama siapa? Nama Syida. So saya stay di Bung Tebal. Ni kira rumah arwah ayah yang dulunya memang cik pun tahu kan condition macam mana. So sekarang Alhamdulillah okey lah, dah siap sepenuhnya daripada dalam ke luar. Alhamdulillah, hari ni adalah hari penyerahan kunci lah. Okay guys, yang ni lah klien kita yang Abang Pian bagi tahu tu. Okay, klien daripada syurga lah orang kata. Klien ni dia duduk KL. So waktu dealing kita untuk lantik Reno Mega tu, klien memang tak pernah jumpa langsung. Lepas bincang-bincang nak buat renovation semua, Abang Pian datang, tengok rumah sebagainya, bagi quotation. Terus klien lock, terus transfer deposit terus. So kali ikutkan tu dalam masa 3 bulan ni, Cik Syida baru datang ni yang kali kedua lah, betul tak? Kali pertama waktu rumah tu dah 60% dah siap. Ni kali kedua lah yang waktu kita nak serahkan kunci macam tu. So nak tanya Cik Syida, macam mana pengalaman sepanjang berurusan dengan tim Reno Mega ni? So far memang Alhamdulillah mudah. Senang lah, orang kata mudah lah. Memang orang cakap fast respond. Apa yang kita nak tu dia akan fulfill lah. And then dia akan bagi beberapa pendapat untuk kita punya yang untuk mencantikkan lagi. Tapi dengan saya ni senang sebab kita cuma nak putih hitam. Kita pun nak memudahkan orang. Nak buat rumah ni sekali je dalam seumur hidup. Bukannya setahun sekali kita nak ubah. Betul. So Alhamdulillah saya datang tengok, rasanya dah tak ada sakit kepala apa dah. Cik Syida, macam mana hasil kerja kualiti finishing daripada Reno Mega ni panjang kita buat rumah Cik Syida ni? So far Alhamdulillah everything memang detail lah. Memang tak ada orang cakap cacat sikit-sikit tu 1-2% tu tak ada masalah lah, benda tu kita boleh touch up. And by today pun orang cakap hari untuk kita komplain. Tapi masalahnya saya tak jumpa apa saya nak komplain. Memang tak ada. So tak ada komplain lah. Okey, terima kasih banyak. Daripada 1/10 tu Cik Syida nak bagi berapa bintang? 1/10 Ya. Tak ada satu, Cik. Saya boleh bagi 100/10. Wow. Betul. Ini memang jujur saya cakap. Sebab saya tak expect dalam masa 3 bulan akan siap. Memang expectation saya lebih kurang 6 bulan macam tu. Bagi saya sangat cepat and then puas hati. Yang kat luar sana yang mencari kontraktor untuk nak bina rumah ataupun nak renovasi rumah, apa pesanan untuk diorang kat luar sana? Apa yang saya boleh cakap, kiranya kalau hire Reno Mega ni, kira orang cakap trusted and then fast respond and then takkan ada banyak masalah. Apa yang you all request, itu yang dia akan bagi ataupun dia akan bagi extra. Yang paling penting apa pendapat yang kita minta, dia akan bagilah. So far barang-barang pun everything dia akan bagi tahu kita and detail everything. So memang puas hati. Okay, sekian saja daripada Reno Mega. Alright, kepada you all kat luar sana yang ingin membina rumah di atas tanah sendiri ataupun ingin renovation ataupun ingin memerlukan hikmat pereka dalaman, bolehlah hubungi Abang Pian di Reno Mega. Okay guys, terima kasih. Okay, terima kasih banyak Cik. Okay,